Baik, kali ini saya nak ceritakan pengalaman manis saya sendiri ketika saya di tingkatan 3 dulu. Saya dan Cikgu Kor. Masa saya nak masuk tingkatan 3 dulu, saya masuk sekolah baru kerana berpindah dari Putrajaya ke Suruhanjaya. Jadi di sekolah Suruhanjaya ni saya dimasukkan di bawah kelas, antara kelas terendah lah. Sebenarnya kelas kedua terendah, iaitu kelas 3 bersih. Ini sebenarnya kata cikgu masa tu, ni penempatan sementara saya lah. Sementara dia nak nilaikan prestasi akademik saya di sekolah lama, dan cikgu kata ada kemungkinan saya akan dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi lah. Tapi sebenarnya saya lama kelamaan saya makin selesa di kelas 3 bersih ni, sebab kelas ni relax dia santai. Lepas tu banyak main dalam kelas, biasalah budak kan. Tu cikgu pun tak ada harapan tinggi sangat pada kami semua, dan tak ada tekanan sangat dari segi kerja rumah semualah. Jadi kelas bawah ni saya berasa selesa lah, memang seronok. Tapi saya ada satu kisah yang menarik yang saya takkan lupa lah. Satu hari ni, Cikgu Kor, kalau tak silap saya lah itu namanya, dia guru matematik kelas kita. Satu hari ni, dia bawa satu soalan lah, soalan matematik. Soalan matematik ni sebenarnya mudah je, tapi sebab kita baru belajar algebra, jadi dia agak mencabar jugalah bagi kita semua. Kata Cikgu Kor, dia juga mengajar kelas ketiga tinggi, kelas tinggi lah, kelas top, kelas 3 maju. Dia kata seorang pun tak dapat selesaikan soalan ni. Jadi dia nak cabar kita lah untuk menjawab soalan itu dengan tawaran. Dia nak bagi reward. Siapa yang dapat jawab soalan ni, cikgu akan belanja dia aiskrim Magnum. Aiskrim Magnum sekarang ni pun masih ada dan masih mahal harga dia kan. Masa tu lagilah di aiskrim baru yang sangat menggoda lah dia punya tawaran tu kan. Jadi siapa dapat jawab dapat aiskrim Magnum tu. Okey, saya tak tahulah. Saya tengok sepintas lalu, saya macam terus dapat soalan dia, terus dapat jawapan dia. Jadi saya dengan selambanya cakap lah, cikgu, jawapannya adalah sekian-sekian. Lepas tu semua kelas terdiam lah, sebab tak ada siapa tahu jawapan yang sebenar kan. Tapi saya pun tak adalah harapan betul pun, sebab cuba je kan. Tapi saya teringat muka cikgu Kor tu, dia tenganga dan dia macam tercengang. Lama juga, dalam beberapa saat juga. Lepas tu dia kata, wah, budak 3 maju pun tak boleh jawab. You relax je boleh jawab. Lepas tu saya, lepas tu kawan-kawan saya pandang saya macam tepuk bahu saya lah kan. Semua macam, wah, best dapat jawab. Okey, lepas tu saya pula, ni silap saya lah, boleh fikir balik. Saya pula terlalu baik hati pula. Macam saya kata kat dia, cikgu tak perlulah belanja aiskrim tu, sebab soalan ni pun tak susah sangat pun untuk saya. Jadi tak apalah, tak payah belanja. Kan. Lepas tu cikgu Kor tu pun macam, okey, dia ikut je lah. Dah saya reject kan, dia ada tawaran itu. Jadi bila dah adult macam ni, saya terfikir bodoh juga saya dulu melepaskan peluang dapat aiskrim tu kan. Maknanya ada pandai dia jawab soalan, tapi ada bodoh saya juga, itu lepaskan peluang. Jadi itulah pengalaman saya masa tingkatan 3 dulu. Ada beberapa pengajaran saya nak cerita di sini. Maksudnya, benda ni mengajar kita jangan pandang kedudukan kelas tu sebagai penentu kecemerlangan pelajar, sebab kita tak tahu. Itu label yang biasa orang buat, tapi sebenarnya dalam ramai tu mungkin ada yang ada bakat tertentu. Okey, nombor 2, bila kita ada ilmu, bila kita yakin, sebenarnya kita tak perlu nak show off sangat pun, ataupun asalkan kita faham, kita boleh jawab dengan yakin. Kita tak perlu ragu-ragu pun dengan bakat kita sendiri. Okey, nombor 3 yang saya belajar, kita kena hargai lah setiap ganjaran. Bila orang offer tu, kita terima je. Itu yang saya belajar juga lah. Sebab sekarang alhamdulillah saya dah tukar. Kalau orang beri saya hadiah apa, jadi saya terima je. Saya tak ada macam tolak. Apatah lagi dia memang nak bagi pun, bukannya kita tergedik-gedik nak minta kan. Itu sajalah. Dan terima kasih kerana mendengar, dan saya harap anda juga dapat pengajaran di sini kan, di samping kita berhibur lah.